Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, Blood Brothers. Sebelum ni aku tak pernah pun nak review ataupun nak, orang kata, nak hurai bab cerita ni kan. Sebab bukan tak pernah nak buat, tapi memang bila dah tengok tu macam bila dia dah fikir pening jap, lama-lama tak terbuat. Okay, kali ni didatangkan dengan filem yang aku boleh katakan bakal box office dan bakal orang kata mungkin dalam ada top 5 ataupun top 3 dalam filem yang terlaris di tanah air kita, untuk perfilman di tanah air kita. Okay, Blood Brothers ni mengisahkan tentang sekumpulan mafia ataupun sekumpulan gangster yang orang kata level-level tinggi lah. Kalau nak pakai pun, kalau level-level macam KL gangster tu macam Surabaya sikit kan. Tapi kalau untuk Blood Brothers ni dia ala-ala pakai baju blazer, coat hitam-hitam semua gelap kan, bawa bodyguard lah. Tapi dia banyak mengisahkan, betul lah, bila kalau korang tengok dalam babak review-review yang filem yang lain, betul, seriously banyak plot twist. Tapi apa yang sempat aku tangkap, ada 2 ke 3 plot twist. Yang tu korang tengok lah. Okay. Dan lakonan, dari segi lakonan, Shahnaz Ahmad, Syafiq Yusof memang tak dinafikan. Betul, apa yang aku boleh katakan, yang korang yang sekarang tengah berlega-lega dekat media sosial, Syukri Yahya memang gila lah. Memang gila. Memang bukan sekadar dia dah keluar daripada lakonan drama pukul 7, tapi dia berjaya digilap dan dia berjaya ditunjukkan dia punya kualiti lakonan, dia punya hasil karya dia tu yang diterjemahkan dalam lakonan memang gila. Apa yang aku boleh bagi sikit, dia adalah karakter yang, tapi sayang lah. Tapi itulah, korang tengok lah. Aku nak cakap lebih-lebih kan nanti akan spoiler. Tapi dari segi lakonan memang mantap. Dan jalan cerita kali ni dia tak macam Sheriff. Kalau Sheriff dia banyak kita kena bermain dengan minda kita, siapa ni. Tapi kali ni apa yang aku boleh cakap, dia direct dan banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Bukan sekadar cerita ni bukan sekadar nak highlight berkenaan dengan adik-beradik Blood Brothers tu, adik-beradik kandung. Tapi Blood Brothers ni lebih kepada kesetiaan dengan berkawan ataupun berteman. Aku tak akan tinggalkan kau, jadi kau nak tinggal dia seorang. Dia punya dialog macam tu. Jadi dia macam, jangan tinggalkan kawan-kawan lah. Jangan tinggalkan orang yang setia dengan kita. Dan lebih-lebih lagi, lakonan yang kombinasi antara Syafiq Kai dengan